Weh, Tuhan bagi aku kelebihan bro. Mulut pedas sikit. Aku buka je mulut, orang koyak weh. Aku ni bukan sembang kosong bro. Cakap ada faktor. Korang baca komen dah lah ramai. Mendidih panas. Tapi kekurangan aku, Tuhan buat aku introvert lah. Kau duduk sebelah, anggap je aku saka. Weh, introvert ni simple je bro. Kau tak cakap, aku jadi patung cendana. Diam je sebelah kau. Masalah introvert ni simple bro. Social skill kosong, bab mula borok, kira aku memang bangang lah. Introvert ni senang kawan dua jenis je bro. Budak dengan orang tua. Yang lain kita orang palau babe. Weh, aku boleh borok bro, tapi kalau topik merepek, nak join sembang pun terasa not my level weh. Orang introvert ni ada musuh tetap bro. Jenis cerewet. Jumpa terus tak ngam. Macam anjing dengan babi. Kalau cerewet saja tu okey lagi bro. Tapi campur bodoh dengan kedekut, ini package musibat lah. Aku buat part time graphic design bro. Sebab tu kadang-kadang aku jumpa spesies mangkuk terbang ni babe. Anak kecil bro, tapi suruh tukar design tu berkali-kali. Gaya bos besar, tapi dompet dia B40. Aku paling penat bro. Jenis cerewet tak tahu nak apa, tapi suruh orang lain fikir, memang haram jadah kan. Yang introvert ni tak cakap banyak. Bila dah menyampah, aku suggest kedai lain. Biar sama-sama terbakar. Kali ni aku suggest designer jenis buang harga. Suka rembat customer ni. Biar dia menyesal sikit weh.